Kalau movie tu dah 20 tahun, adakah masih lagi relevan untuk buat kesinambungan? Mungkin tidak dan mungkin ya. Dan ini adalah review The Devil Wears Prada 2. Okey, untuk movie kali ini yang berdurasi hanya 2 jam sahaja, dan aku boleh katakan secara keseluruhan movie ini tidak sesuai untuk orang yang tidak suka bercakap sahaja sepanjang movie ini. Jadi movie ni untuk siapa? Dah tentu-tentu untuk yang menunggu kesinambungan daripada The Devil Wears Prada 1 pada tahun 2006. Jadi, untuk yang kedua, apa storyline yang cuba diketengahkan? Apa yang aku tengok, konflik dia sekadar drama biasa. Memandangkan genre movie ni adalah drama dan juga komedi. Cuma isu yang dimasukkan untuk movie ni adalah restructure dan resize of the company dan juga layoff lah. Erti kata lain, kalau tengok pada zaman sekarang, banyak syarikat dah resize diorang punya company, restructure balik untuk mengurangkan bilangan pekerja. Dan itu yang cuba ditonjolkan dalam movie The Devil Wears Prada 2. Cuma untuk movie ni, bagi yang pernah tengok yang pertama, ia adalah sekadar pengubat rindu lah. Apabila 4 karakter utama tu kembali jumpa. Sekadar itu saja. Tapi walaupun berjumpa dan peranan diorang pun dah berbeza dalam ni, tapi boleh dikatakan konflik dia pun tak samalah. Konflik dia tak sama. Cuma karakter untuk Miranda, kalau pada yang dah pernah tengok yang sebelum ni, karakter dia masih lagi annoying macam dulu. Aku pernah tengok sekali dan aku dah tak tengok pun sebelum nak tengok yang kedua ni, dan trailer pun ada tengok, dan untuk yang pertama tu pun aku dah tak ingat storyline dia macam mana. Jadi untuk yang kedua ni korang tak perlu tengok balik yang pertama pun tak apa, sebab dia adalah storyline yang baru. Dan untuk The Devil Wears Prada 2, aku boleh katakan kalau siapa yang meminati yang pertama ataupun pelakon-pelakon yang dalam untuk movie ni, aku sarankan untuk korang boleh proceed untuk tengok lah. Tapi cerita ni korang kena tahu ia adalah drama biasa dan korang tak boleh nak expect apa-apa yang tinggi lah. Korang boleh tengok secara santai dan relax sahaja. Cuma kita boleh nampak lah kehidupan dia di bandar, dan memandangkan dia adalah syarikat, nama majalah Runway, so more fokus kepada fashion. Jadi storyline dia biasa saja. Macam aku cakap tadi, tak boleh expect tinggi dan korang kena layan sebagai hiburan dan layan juga secara santai sahaja. Ending dia aku rasa puas hati dan agak biasa dan cukup dan memadai untuk filem yang genre seperti itu. Tak perlu complicated sangat pun. Tapi bagi aku, walaupun drama, ada komedi sikit, cukuplah sekadar nak
mengumbat rindu tengok karakter diorang daripada The Devil Wears Prada yang pertama. Jadi, apa kata korang yang dah tengok? Korang rasa macam tak perlu kot untuk sequel ataupun terlalu ambil masa yang lama sehingga kan 20 tahun baru ada sambungan. Jadi macam aku cakap tadi, itulah cerita ni sekadar pengubat rindu untuk karakter-karakter yang pertama sahaja. Dan pada siapa yang follow, ya bolehlah kalau korang nak tengok untuk yang kedua ni, tak ada masalah. So pada yang dah tengok, korang rasa puas hati atau tak? Ataupun korang rasa dia hanyalah sekadar drama biasa dan mungkin perlu masukkan konflik-konflik yang lebih orang kata lebih real. Aku tak tahu macam mana, tapi isu yang diketengahkan bagi aku menarik, sesuai dan seiring dengan sekarang. Cuma terlalu general. Terlalu general bagi aku. Jadi pada yang korang suka cerita yang ringan, tak ada masalah lah. Tak ada masalah untuk layan cerita ni. Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku movie yang akan datang. Bye.